كل القلوب إلى الحبيب تميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat riak penyebab kerugian abadi ini mengingatkan kita tentang bahaya sifat riak yang boleh mengakibatkan kerugian yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Riak merujuk kepada niat atau tindakan melakukan amalan ibadah atau kebaikan semata-mata untuk mendapatkan pujian atau perhatian manusia, bukan kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Janganlah kamu memperlihatkan amalanmu kepada manusia untuk mencari pujian, tetapi lakukanlah kerana Allah, jika kamu benar-benar beriman." Al-Baqarah ayat 264. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kamu." Riwayat Muslim. Riak boleh membatalkan pahala amal ibadah yang dilakukan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi ayat 110 bahawa riak boleh membatalkan pahala amal ibadah yang dilakukan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi ayat 110 bahawa amalan yang dilakukan kerana riak tidak akan diterima olehnya. Keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap amal ibadah. Dan tanpa keikhlasan, segala amal yang dilakukan akan sia-sia. Dalam konteks riak, seseorang yang bertindak demikian sebenarnya telah merosakkan niat ikhlasnya. Kerana tujuan utama bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mendapatkan perhatian manusia. Contoh riak dalam kehidupan sehari-hari termasuk seseorang yang memperlihatkan amalan ibadah mereka kepada orang ramai, seperti menunjukkan mereka sedang berpuasa, sedang solat atau sedang memberi sedekah dengan tujuan agar orang lain memuji mereka. Ini adalah tindakan yang perlu dijauhkan kerana sepatutnya amal ibadah dilakukan dalam keadaan tersembunyi dan ikhlas. Marilah kita berusaha untuk menghindari sifat riak yang boleh merosakkan amal ibadah dan menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Dengan menjaga keikhlasan dalam setiap amal, kita akan memperoleh keridhaan Allah dan ganjaran yang tidak terhingga. Semoga kita sentiasa diberi petunjuk untuk melakukan segala amal dengan niat yang benar dan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.